Kek gula hangus ni sebenarnya dah jadi macam tradisi untuk hari raya. Mak saya selalu masak kan. Tengok dia memang macam buruk kan. Macam sarang apa kan. Tadi macam nak cuba try pun rasa lembik-lembik. Bila dah telan tu sedap pula. Mungkin sebab susu FNN yang digunakan oleh mak saya. Kek gula hangus ni dia tak gunakan margarin yang banyak. Dia pakai margarin. Kalau kek biasa selalunya sukatan dia 1 cawan kek margarin. Tapi kek gula hangus ni dia cuma pakai 2 sudu saja. Jadi dia bila kita masak dia macam tak ada minyak. Dia macam kering aja. Rasa kek gula hangus tu memang sedap, manis. Memang jadi kesukaan Amin lah yang manis-manis ni. Memang favourite Amin dan saya. Memang tertarik kadang-kadang yang panas ataupun yang sejuk. Memang dia punya favourite dia. Jadi saya pun dah daripada kurang minum dia dah suka dah. Kalau pergi warung tu memang mamak tertarik. Pakcik, bukan punya pakcik. Terima kasih bandar anak cik tuan. Macam saya ni. Macam ni suap. Dan sebagai pasangan hangat bercinta, maka selalulah Amin dan Alia memadu kasih ke sana kemari. Maklumlah dah dapat restu, dema vroom ke hulu, vroom ke hilir dengan skuter enjin cinta. Romantis babe. Salah satu yang saya nak cari ciri-ciri bakal suami saya waktu tu ada pada dia tu sebab saya dulu saya nak tengok dulu orang dia macam mana. Mungkin dia nak tahu kesabaran saya kan. Macam mana orangnya. Yalah, perempuan ni kan nak lelaki kan, nak seorang yang baik. Dia nak memilih lah juga kan. Mungkin dari itu dia nak duga saya. Ibu bapa saya pun memang bagi feedback yang baik lah. Memang senang hati lah nak terima dia. Jadi saya pun rasa selesa lah. Dan kami teruskan hubungan kami. Tengoklah tu. Macam dalam filem Hindustani. Kami ini serasi sebabkan ada disiplin antara satu sama lain. Okey, macam dia memang pemalu sangat. Dia seorang yang suka berjenaka, caring. Kami ni ada satu macam mesh lah kan. Ada chemistry. Mungkin kami ni suka benda yang bersih. Sebab itulah kami rasa serasi. Dan selalu kami tak suka nak merapu kan, nak cakap, nak bohong ke. Mungkin kami jujur antara sama lain.
Cerita mendekatkan Amin dan Alia, namun teh tariklah yang mengeratkan jodoh mereka lantaran sentuhan kelemakan penuh berkrim yang memberi Amin inspirasi ayat-ayat cinta lantas mencairkan hati Alia yang lembut tapi si penduga orangnya. Kalau dah jodoh, tak ke mana perginya. Amin, walau diduga dan tak dilayan, akhirnya berjaya melembutkan keras hati si Alia dengan sesi canda bersekutu mereka ke warung teh tarik. Diam tak diam, Alia memikat hati mertua dan selera cik abangnya dengan resepi kek gula hangus terenak bersama krima pekat manis F&N. Dahulu mendekatkan, kini mengeratkan. Setin susu, berwarung cinta dan bibit kemesraan. Segelas, sehati, sejiwa. Motor siapa pula ni? Cantik bersih je. Aku nak cuba cara Amin lah. Siapa tahu? Kok ada awet yang boleh sangkut ke? Okey, tulis nama cantik-cantik. Lepas tu, lekat. Syoknya. Boleh menjadi ni. Hello, awal ke tu? Makcik free ni. Ini bukan awal, ini akhir. Salah nombor lah. Tut, tut, tut. Lain aku pikat, lain aku dapat. Peraduan SMS cerita Teh Tarik F&N. Jawab betul atau salah. Stesen penyiar cerita Teh Tarik F&N adalah TV3. Hebohkan,